Dekat bahagian depan ada paparan digital yang tunjuk masa kayuhan, jumlah langkah dan anggaran kalori. Kadang-kadang benda kecil macam ni yang buat kita lebih semangat. Bila nampak angka masa makin bertambah, kita sedar sebenarnya badan kita dah bergerak lebih lama daripada yang kita jangka. Kalau difikirkan, brisk walk setiap hari sebenarnya bukan tentang tempat kita berjalan. Ia tentang pergerakan kaki yang sentiasa konsisten. Selagi kaki terus bergerak, badan kita masih melakukan aktiviti fizikal. Kalau kau jenis yang selalu kata nak brisk walk tapi selalu tertangguh sebab penat atau malas keluar rumah, mungkin ini cara paling senang untuk mula bergerak semula. Kalau nak tengok macam mana mesin mini elliptical ni berfungsi dan saiz sebenar dia, segera check out sekarang. Kadang alat kecil macam inilah yang buat langkah kecil kita setiap hari jadi lebih konsisten.